Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni video kita tak tahu nak bikin video apa, tapi kita nak bikin video juga. Actually kita pun tak nak bawa bikin video untuk pergi ke masjid, tapi hari saya suka-suka je lah buat. Saya dengan Abang Ai sebelah saya ni. Nari dia Ustaz Ai. Pasal Nari dia kasih ceramah dekat Masjid Kampung Cenah. So kita dengarlah ceramah dia tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cerita apa tentang perjalanan kehidupan dia, sejarah Rasulullah SAW, perjalanan dia semua. Dari kita belajar lah. Hai guys, sama-sama lah. Tapi tak boleh ambil semua lah, pasal sana ada orang pun ambil kan, nanti copyright pula kan. Sikit-sikit je lah. Yang penting kita pergi ke ceramah Ustaz Ai. Yuhu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak kan? Nampak. Dia nampak macam Pak Lebay lah. Pak Lebay. So nanti kita sampai sana, nanti kita sambung lagi Permisi. Itu sebab adab bertanya pun ada, adab untuk menjawab pun ada, dan bercakap bermanfaat. Tuan-tuan, Rasulullah SAW ni kalau dia bercakap, sekali cakapnya itu didengar, diterima dan dimanfaatkan hingga akhir. Kalau dia cakap yang mana bukan-bukan, sudah pasti yang bukan-bukan orang timur, dan orang akan jadi bukan-bukan juga. Itu sebab panduan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatannya, daripada lisannya, daripada takrirnya. Maka itu kita beruntung. Apa untung kita ni tuan-tuan? Sebab kita ini, pimpinan kita ini yang paling ulu, sehingga ke yaumul qiyamah za'imuna la za'im illa za'imuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mampu membuatkan hati mereka dekat dan senang dengan baginda. Approach baginda sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat, dengan umatnya, metodenya. Hujan pula, kena balik. Tapi diorang ada makan-makan sikit dulu, jom balik. Nanti dengan imam semua, dengan Ustaz Ai ni, lepas baru kita balik lah. Hujan pun tak boleh gerak lah ni. Orang ada jamuan sikit, jamuan pas ceramah. Siapa dek? Kita siapa dek sekejap lagi. Toilet dulu.
Sini orang tengah ambil jamuan. Kucing pun nak makan juga, tengah gartal ni kucing. Inilah suasana kat Masjid Kampung Cena ni. Cuma hari ni ada hujan ni. Ini hujan pun mendadak. Tak ada ribut, tak ada petir, tak ada buruh, lali hujan. Tak apalah, alhamdulillah je. Tu baru ada. Balik dia. Okay guys, kita dah selesai. Tadi kita dengar ceramah Abang Ai. So alhamdulillah. Cuma sekarang tengah hujan lebat ni, kita nak balik. See you guys dalam video akan datang. Okay. Assalamualaikum.